sirap, susu, aiskrim soda, garam sikit. Sepatutnya kena ada susu cair dengan aiskrim vanila, tapi dalam ni aku tak tunjuk sebab aku dah guna. Aku lupa nak record tadi. So, yang ni lah bahan-bahan yang kita akan guna. 5 minutes later. Okay, first kita masukkan 2 sudu sirap. Aku gunakan sirap Double Lion untuk resipi ni. Boleh je nak guna layang-layang ke, rose ke, apa ke. Yang penting sirap. Okay, seterusnya kita masukkan aku masukkan 2 sudu susu pekat. Tak kisah berapa, ikut kita punya cita rasa. Kita kacau-kacau dulu. Okay, yang ni aku tak tahu apa masalah aku. Aku pergi bancuh kat dalam mangkuk kecil, sedangkan aku nak guna mangkuk yang besar ni. So kita transfer je kat dalam ni. Jangan membazir. Kita guna air panas untuk larutkan yang terlekat dekat mangkuk kecil tadi. Seterusnya kita masukkan susu cair. Cair ni aku masukkan 1 tin. Okay, aku tambahkan sikit lagi sirap sebab dia kurang merah. Lepas tu aku tambah lagi susu sikit sebab kurang manis. Susu tu optional je, ikut cita rasa kita. Dan masukkan air batu. Sepatutnya air batu ni masuk last, tapi dah record kan, tak apalah. Okay, masukkan separuh air soda dan kacau-kacau. Okay, lepas tu aku masukkan cincau. Cincau ni boleh je kita tak nak letak ke, tak nak letak ke. Okay, part garam ni boleh je nak skip sebab orang kabur kalau masukkan garam dia lagi bagi berlemak sikit kita punya bandung ni. So aku letak je lah. Okay, last aku masukkan aiskrim vanila. Aiskrim vanila ni aku main letak je. Okay, dah siap bandung soda float kita. Kacau-kacau dulu. Tak ada kacang kan? Tak ada pun kacang. Tak ada benda-benda yang salah. Nak rasa laku je hang nak rasa Apa tinggi Emi nak ingat mana tu? Ni tinggal Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya Mi. Ya. Ya. Okay. Okay. Beri batu. Okay, ini kita nak rasa air bandung soda yang kita buat tadi. Ni ada aiskrim kat atas dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, tapi soda dia kuat sangat. Kalau kurangkan soda sikit tadi, sedap.